Orang puji tu bagus, tapi tak payahlah macam kan cantik pakai tudung daripada free hair tu. Itu bukan puji tau, itu macam you nak backhanded compliment. Yes. Dalam bahasa Melayu macam mana kak? Betul lah tu puji. Cuma psychological cara dia pelik macam pelik. Tak pelik. Tak macam-macam. Macam. Dia pun tak ada langsung macam tu benda yang macam ni. Tapi there's a communication punya skill, punya cara. Betul, dia nak bagi semangat, betul. Tak bermaksud apa-apa. Dia tak ada maksud apa-apa, cuma bila I dengar tu macam sebab I pun faham. Sebab bila kita salah cakap macam ni dia dulu dah cakap video orang cantik yang pakai daripada mereka pakai tudung, dia tak suka. Dia faham tak? Benda ni I buat apa yang maksud medium tu. Dulu pun cakap macam tu. Okey, kenapa I rasakan benda tu cakap kat dia tu apa salah I cakap lagi cantik pada dulu. Salah tu. Okey, I tak langsung tak ada niat benda yang something yang I nak cakap, benda yang compare ke apa. Tak, I tak langsung tak niat. Cuma I cuma cakap you free dengan pakai tudung lagi cantik pakai tudung. Itu dulu, waktu dulu yang first dulu dia tak happy bila cakap itu. So cakap macam mana? So I belajar daripada situ. So bila kita cakap macam tu, bila something kita pula situation macam bila dia cakap you pakai macam ni lagi okey daripada you pakai macam ni. Lepas tu I pun rasa tak selesa bila dia compare macam tu. So I perasan faham. Tapi you dah sedar lah, you cakap pun sama juga. You pun bagi I macam tu juga. Sebenarnya benda ni bukan orang tahu atau tak. Semua orang berlaku bagi satu situasi macam tu. Sebab dia cuba nak bagi tahu yang dia nampak sebelum ni dengan sekarang ni lagi better. Itu adalah secara jujurnya orang tu nak expose. Nak expose apa ni, nak bagi tahu kan. Macam you pun sama juga cakap kat I macam tu juga. Rambut ni lagi okey daripada semalam macam. Tapi orang tak rasa. Contoh untuk me. Contoh kan. Tapi at certain situation, certain situation ni kita rasakan macam yang sensitivity situation. Contoh mungkin macam tudung ni kenapa sensitif dia? Sensitif tudung ni sebabkan ada judgement dari segi hukum hakam pakai tudung tak pakai tudung. Jadi itu dia ada tambahan lain. So jadi bila kita compare macam tu, rasa macam kita tak suka di compare. Jadi kita tak nak. Jadi kita baik kita cakap macam mana bagus macam tu. Ataupun kita tak cakap langsung wow katanya okey juga pakai macam ni pun okey, macam tu okey. Tapi saya kata itu adalah satu proses kita belajar untuk berkomunikasi. Betul.